apakah perasaan anda apabila anda mendapat anugerah ini? Okey, perasaan saya bila saya dapat, mestilah saya gembira kan. Kalau saya dapat, saya gembira. Lepas tu sebenarnya saya tak expect pun saya dapat ni. Awal-awal tu saya tak expect. Lepas tu bila dah cikgu panggil untuk rehearsal, bila tahu nama tu ada dalam calon, saya rasa bangga lah. Saya rasa bangga dengan pencapaian saya. Apa yang saya buat selama ni, orang pandang. Perasaan saya ialah gembira kerana ini dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih saya menjadi duta Sasya. Apakah aktiviti yang anda lakukan sepanjang tahun inilah sehingga anda mendapat gelaran duta Sasya tu? Aktiviti yang saya lakukan sepanjang tahun ni dan tahun lepas, saya menyertai banyak aktiviti lah. Contohnya ni saya bagi beberapa. Saya menyertai nasyid, forum, bicara irama. Setiap yang saya join tu, saya memperoleh pencapaian yang tinggi. Maksudnya contoh kalau nasyid, saya boleh johan. Kalau forum, saya boleh pengurusi terbaik. Dan kalau bicara irama, saya boleh konduktor terbaik. Bila saya boleh yang terbaik, mestilah orang akan pandang kan. So start daripada situlah orang pandang saya. Lepas tu mungkin saya ada tolong beberapa cikgu. Dan dari situlah saya dapat gelaran Duta Sasya. Apakah aktiviti yang anda lakukan sepanjang tahun ini sehingga anda mendapat gelaran Duta Sasya, ataupun aktiviti yang anda buat tu sama dengan aktiviti saudara solihin yang buat tu? Bagi menjawab persoalan saudari, aktiviti yang saya lakukan ialah sebelum ni syarahan bahasa Arab, forum bersama saudara solihin, dan bicara berirama. Jadi dari situ saya rasa minat saya ke arah untuk menyertai aktiviti co-curriculum ni sangat meningkat. Ya. Okey, bagi soalan yang terakhir, bagi kedua-dua pihak saudara solihin dan saudari Syahira, saya mahu bertanya, sila jujur ya. Adakah anda berdua berasa berpuas hati apabila dikenali sebagai Duta Sasya di sekolah ini? Siapa yang mahu berkata dahulu? Syahira nak kata dulu? Boleh saja. Saya berasa amat berpuas hati apabila digelar Duta Sasya, dan saya tak sangka saya digelar Duta Sasya. Kerana sebelum ni saya tidak dikenali sangat, tapi bila saya digelar Duta Sasya ni saya berasa Alhamdulillah lah. Kalau saya nak request cakap biasa boleh tak? Santai. Okey. Okey, soal berpuas hati ni mestilah puas. Sebab kita usaha benda tu, so kita dapat. Siapa yang tak puas kan? Lepas tu banyaklah. Sebenarnya apa yang Syahira cakap tu sama je macam saya tadi. Orang akan nampak kita. Lepas tu saya pun minat ke arah bercakap sebenarnya, macam public speaking, macam tu. Jadi bila saya buat aktiviti ni, cikgu akan nampak suara saya. Tahu? Faham tak? Akan nampak suara saya, sebab itulah kalau ada program apa-apa, cikgu akan panggil untuk jadi MC. So saya berpuas hatilah yang usaha saya selama ni terbalas.